Bulan depan kita ada kelas lagi, tetapi kita akan fokus kepada puasa. Kita akan fokus kepada puasa. Bulan depan kita ada special sikit. Nak bagi tahu kat kita, umumkan awal. Bulan depan kita cerita bab puasa saja. Kalau bab tauhid, puasa dari segi tauhid. Kalau bab tasawuf, puasa dari segi tasawuf. Kalau bab fiqh, puasa dari segi fiqh. Kalau bab tafsir, puasa dari segi tafsir. Ya, tapi cerita bab puasa aja. Sebab lepas tu 2, 3, 4 hari lepas tu kita nak puasa. Jadi kita faham tauhid, dari segi tauhid, puasa ni macam mana? Dari segi fiqh, tauhid, nak puasa ni apa syarat rukun ni, apa ni kita tahu, kena tahu. Dari segi tasawufnya macam mana kita nak kena puasa ni. InsyaAllah kita akan bincang pada bulan depan. Jadi